Dia tu sedekah. Bui ke majlis, misalnya kita kata tanah dia ni untuk wakaf buat kubur, boleh orang guna selama-lamanya. Pahala pun panjang siapa sama ke dia. Ni kalau sekat 500 orang lepas tu tak ada, habis dah lah. Adakah dia nak lagu tu? Cuba kita tengok cara sunnah tu kan memang molek. Memang molek, walaupun nampak simple tapi cukup berarti. Hak masalah hak kata tanah gon ni dia hidup segar, dia boleh apa nama ni tasbih ke apa tu, itu tak ada alasan. Sebenarnya batu pasir hak orang kata tidak hidup pun tasbih juga. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Tak ada benar, semuanya tasbih belaka. Kamu saja tak erti dia tasbih. Tu dalam Quran sebut tasbih. Apa tasbih? Kalau kita ni tak ada satu, jadi apa orang kafir? Kalau tanah pasir duk tasbih, jadi apa ke dia? Tak jadi apa. Dia kena kita tu dulu barulah ada faedah. Kalau tidak tak ada faedah. Dia tidak faham. Menyebabkan apabila tidak ikut sunnah dia lari lama-lama. Kau jauh tak ada sud dia. Sud tak tahu hak mana hak asal. Hak Nabi sebenar. Sebab itulah Nabi SAW larang sangat orang buat bid'ah ni, larang sangat. Satunya dari segi faedah dunia tak lagi jauh. Misalnya kubur sana ni tak lagi berpanjangan. Orang yang wakaf tu kalau bolehnya nak pahala sama lah dia, terti pahala. Tidak menyelesaikan masalah. Kalau ikut cara sunnah menyelesaikan masalah seperti di Singapura. Lepas tu kalau mengikut cara sunnah walaupun nampak ringkas tapi itu cukup berarti. Tak apalah. Seterusnya riwayat daripada Amr bin Maimun Al-Audi. Dia kata Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman, pergi kepada kami di Yaman. Siapa dia? Amr bin Maimun Al-Audi ni. Amr bin Maimun Al-Audi dia dan dengan zaman Nabi SAW, tapi dia tak ada berjumpa dengan Nabi SAW. Dalam perjalanan dia nak pergi jumpa Nabi SAW wafat. Begitulah ceritanya. Dia kata Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman sebagai utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah apa ni? Rasul yang pertama tu dengan makna utusan, wakil lah bagi Rasulullah kepada kami. Dia kata dia sapa tu dekat subuh, dekat fajar. Kami dengar dia takbir, bukan takbir ban ni dak ni. Takbir sajalah bila dia sapa tempat tu dia takbir Allahu Akbar. Suara tu pagi tu, suara dia derah, bunyi, gemuk suara dia. Situ. Apabila dia duduk di Yaman itu, aku pun berasa sayang kepadanya. Timbul rasa sayang di dalam hati aku kepada dia. Semenjak itu aku tak pisahlah dengan dia. Lepas pada tu dia pergi ke Syam pula. Sebab Sayyidina Umar lantik dia sebagai gubernur di sana pula, ganti kepada Abi Ubaidah bin Al-Jarrah, ganti dia di sana. Kawan ni pun pergi juga, Amr bin Maimun Al-Audi ni pergi juga ke Syam, turut dia, duduk sekali lah mana, jadi anak murid dia sampai mati. Lepas tu dia pun fikir tengok lepas pada mati dah ni nak pergi kepada siapa pula. Dia pun tengok orang yang paling dalam di kalangan sahabat ilmunya pada masa itu. Dia pun pergi dekat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni sahabat Nabi yang besar, sahabat besar Nabi, orang yang sangat alim. Ini dia kata orang yang paling mendalam ilmunya di kalangan sahabat. Aku pun pergi duduk dekat dia lah, tak pisah dengan dia sampai mati pula. Abdullah bin Mas'ud sampai mati pula. Dia pun kata
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, bagaimana kamu apabila ada pemimpin-pemimpin kamu bersembahyang tidak pada waktunya? Aku pun kata, supaya tadi juga, supaya Abu Dzar tadi juga. Dia kata, kamu nak suruh aku buat lagu mana kalau aku dah dengan keadaan itu, wahai Rasulullah? Rasulullah kata, sembahyanglah pada waktunya, dan jadikan sembahyang engkau bersama mereka, atau anggaplah sembahyang engkau bersama mereka itu subhah, sebagai sunat. Sebagai sunat. Subhah maknanya tasbih, asal dia subhah tu maknanya tasbih. Dalam sembahyang fardu pun ada juga tasbih. Tapi tasbih dalam sembahyang fardu ni dia sunat. Sebab itu sembahyang sunat tu dipanggil subhah juga, hak sunat, bagai sunat. Bagai sunat. Supaya tadi juga Nabi SAW suruh dia. Jadi bukan seorang sahabat dia suruh buat lagu tu, tetapi ramai sahabat. Ramai sahabat. Ramai sahabat yang Nabi SAW suruh buat lagu tu. Apa yang Nabi SAW sebut ini memang berlakulah di zaman kemudian. Seterusnya, daripada anak saudara perempuan Ubadah bin As-Samit, dari Ubadah bin As-Samit. Ini yang anda sebut ni berdasarkan dalam nuskah ni lah, dalam nuskah ni. Lepas tu kalau kita tengok pula riwayat satu lagi, dia ada tahwil san ha. Lepas pada tu sanad yang lain sampai kepada Hilal bin Yasaf juga, sampai kepada Sufyan. Al-makna maknanya sama dengan riwayat sebelum pada tu. Yang ni daripada Mansur. Tadi Jarir meriwayatkan daripada Mansur, ini Sufyan meriwayatkan daripada Mansur. Makna dia serupa hadisnya, lafaz dia tidak sama. Itu makna al-makna. Makna dia saja sama, lafaznya tidak sama. Yang ini riwayat mereka berdua, riwayat Jarir dan riwayat Sufyan daripada Mansur ni, makna dia sama, lafaz dia tidak sama. Tapi dalam riwayat ni Sufyan daripada Mansur ni, an Abi Ubay ibni imraati Ubadah bin As-Samit, dari ayah Ubay. Siapa ayah Ubay itu? Iaitu anak kepada isteri Ubadah bin As-Samit. Hak tadi anak saudara perempuan bagi Ubadah bin As-Samit. Abil Musanna ambil daripada anak saudara perempuan bagi Ubadah bin As-Samit. Hak ni Abil Musanna ambil daripada Abi Ubay. Abi Ubay itu siapa? Iaitu anak lelaki kepada isteri Ubadah bin As-Samit. Situ beza dari segi sanad, dari segi sanadnya beza. Hak betulnya hak mana? Hak betulnya hak yang kedua. Hak betulnya yang kedua. Hak ni hak yang pertama ni, riwayat yang pertama ni, ani bni ukhti Ubadah tu silap. Yang betulnya ani bni imraati Ubadah bin As-Samit, iaitu dari anak isteri Ubadah bin As-Samit. Supaya riwayat yang kedua, anak kepada isteri Ubadah bin As-Samit tu siapa dia? Abi Ubay. Abi Ubay. Siapa dia isteri Ubadah bin As-Samit? Iaitu Ummu Haram binti Milhan. Ummu Haram binti Milhan. Siapa dia? Abu Ubay. Abu Ubay itu kunyah. Abi Ubay itu kunyah. Nama dia yang sebenarnya Abdullah. Nama dia yang sebenarnya iaitu Abdullah. Abu Ubay. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu alaikum ba'di, innaha satakunu alaikum ba'di umara.